Nabi Muhammad pernah kena sihir? Kisah ni berlaku apabila satu hari Nabi rasa tak sedap badan dan sakit-sakit. Benda ni berlarutan sampai lebih kurang 40 hari. Sampailah satu hari Nabi didatangi oleh dua orang malaikat yang menyerupai manusia. Masa tu Nabi baring dan seorang malaikat duduk di kepala Nabi dan seorang lagi duduk di kaki Nabi. Bila dia bagi tahu, memang sebenarnya Nabi telah disihir. Nabi telah disihir oleh seorang pendeta Yahudi yang bernama Labid Al-Asim. Dia menyihir Nabi dengan menggunakan rambut yang terjatuh masa Nabi sikat. Kemudian dia buat satu patung berupa Rasulullah dan cucuk guna jarum. Dekat patung tu juga dia ikat dengan 11 ikatan. Sebabkan hal itu, Allah mewahyukan Nabi dua surah ni, iaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, ataupun dikenali sebagai Mu'awwizatain. Mu'awwizatain ialah yang bermakna dua pelindung. Surah An-Nas yang mempunyai 6 ayat dan surah Al-Falaq mempunyai 5 ayat yang digabungkan menjadi 11 ayat. Dan setiap kali Nabi membaca satu ayat, terputuslah satu daripada ikatan dekat buhul tu. Itulah sebabnya memang kita digalakkan untuk membaca dua surah ni untuk mengelakkan gangguan syaitan. Pengajarannya, syaitan memang sentiasa nak sesatkan manusia, tapi kita kena ingat pada Allah.